Hari ini, kita akan melihat persoalan yang semakin menjadi perhatian global. Mampukah Asia Tenggara menjadi hub pembuatan hijau dunia? Atau adakah ia sekadar satu impian yang sukar dicapai? Kelebihan Asia Tenggara. Asia Tenggara mempunyai banyak kelebihan semula jadi dan ekonomi yang menyokong aspirasinya menjadi hub pembuatan hijau. Pertama, sumber tenaga boleh diperbaharui di rantau ini melimpah ruah. Negara seperti Vietnam dan Thailand telah mula membangunkan projek solar berskala besar, manakala Malaysia kini menjadi antara pengeluar utama panel solar di dunia. Kedua, Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah kritikal seperti nikel dan kobalt, iaitu antara komponen penting untuk bateri kenderaan elektrik. Indonesia misalnya, merupakan antara negara dengan simpanan nikel terbesar di dunia, menjadikan ia destinasi utama pelaburan dalam komponen kenderaan hijau. Ketiga, kelebihan tenaga kerja juga tidak boleh dipandang ringan. Dengan kos buruh yang kompetitif dan tenaga kerja yang mahir, pelabur asing melihat Asia Tenggara sebagai lokasi yang ideal untuk membangunkan kilang-kilang pembuatan hijau. Cabaran yang perlu diatasi. Impian menjadi hub hijau global tidak datang tanpa cabaran besar. Antara cabarannya ialah ketidakselarasan polisi antara negara ASEAN yang membuatkan pelabur berdepan ketidakpastian. Pelaburan dalam teknologi hijau juga masih rendah di banyak negara, dan insentif untuk peralihan ke arah mesra alam belum cukup kuat untuk mendorong sektor swasta bergerak agresif. Tambahan pula, risiko politik, perubahan peraturan mendadak, dan kekurangan kejelasan dasar masih menjadi faktor yang melemahkan keyakinan pelabur asing. Walaupun begitu, perkembangan positif mula kelihatan seperti Vietnam contohnya, menawarkan insentif cukai kepada pelaburan hijau dan Malaysia semakin aktif menyokong teknologi karbon rendah dengan insentif yang pelbagai. Masa depan dan peluang. Jika cabaran-cabaran ini dapat diatasi, masa depan hijau Asia Tenggara sangat cerah. Menjelang tahun 2030, sektor ekonomi hijau di rantau ini dijangka menjana antara 90 hingga 100 bilion US dolar pendapatan tambahan. Lebih menarik, menjelang 2050, industri tenaga bersih dan teknologi mampan berpotensi mewujudkan lebih 6 juta peluang pekerjaan. Dengan kerjasama serantau dan pelaburan strategik, Asia Tenggara boleh membina satu ekosistem pembuatan hijau yang bukan sahaja berdaya saing, malah menjadi peneraju global dalam tenaga bersih, kenderaan elektrik, dan teknologi mampan. Untuk merealisasikan potensi ini, beberapa langkah penting perlu diambil segera. Pertama, membina dasar dan polisi yang benar-benar mesra pelabur dan konsisten, termasuk insentif cukai, sokongan pembiayaan, dan kelulusan projek yang lebih pantas. Kedua, harmonisasi piawaian dan undang-undang di peringkat ASEAN sangat penting agar pelaburan hijau dapat bergerak lancar merentasi sempadan negara anggota. Ketiga, menggalakkan pelaburan swasta dalam teknologi hijau dan menyediakan program latihan untuk tenaga kerja masa depan yang mahir dalam bidang industri hijau. Keempat, memanfaatkan inisiatif seperti ASEAN Power Grid yang boleh memudahkan pertukaran tenaga bersih antara negara dan mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil. Jika semua ini dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi, Asia Tenggara bukan sahaja berpotensi menjadi hub pembuatan hijau, malah menjadi peneraju dalam ekonomi global yang mampan. Potensi untuk Asia Tenggara menjadi hub pembuatan hijau dunia memang wujud. Namun, potensi itu tidak akan menjadi realiti tanpa tindakan kolektif, pelaburan yang strategik, dan dasar awam yang berpandangan jauh. Rantau ini kini berada di persimpangan sejarah, satu peluang unik untuk memimpin dalam era ekonomi rendah karbon. Persoalannya ialah, adakah Asia Tenggara berani melangkah jauh ke hadapan dan membina masa depan yang lebih hijau untuk dunia? Terima kasih kerana bersama kami di Hersonas. Jumpa lagi di video yang seterusnya.